Indonesia's Prabowo Subianto was the only leader from Southeast Asia to be invited for the summit. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengungkapkan alasan, mengapa Malaysia tidak diundang ke KTT Perdamaian Gaza yang digelar di Mesir. Anwar mengatakan, tidak diundangnya Malaysia karena adanya dukungan bersyarat terhadap rencana perdamaian yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tapi hari ini ada satu sidang kemuncak keamanan di Mesir. Sidang kemuncak keamanan di Mesir yang mana ada banyak pemimpin dunia, khususnya negara Islam yang hadir. Prabowo, jiran kita Indonesia pun dijemput. Tapi Anwar Ibrahim tak dijemput. Anwar Ibrahim tak ada. Anwar Ibrahim tak pergi. Anwar Ibrahim tak dijemput. Kenapa Sebab Anwar kata dia terpaling Palestin. Dia kata dia ni lah macam-macam. Anwar kot. Tetapi kita nak tanya, kenapa sidang kemuncak keamanan di Mesir sekarang ni Anwar tak pergi? Jadi negara-negara Islam ni tahu. Dia tahu siapa Anwar ni. Sebab tu saya bagi tahu kan. Anwar ni dia cerita Erdogan, kawan dia Turki, bla 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 bla. Bila last dia bergambar dengan Erdogan? Bila last? Dan saya bagi tahu kan, berapa tahun dia jaja dia dengan Erdogan, kawan baik, betul? Dah 3 tahun ni, tak ada pula Erdogan bagi dia anugerah tertinggi ke? Pingat lah. Tak ada. Yang bagi dia siapa? Timor Leste. Dia kata kawan baik dia Erdogan. Tapi kenapa Erdogan tak panggil bagi dia pingat, bagi penghargaan? Tak ada. Sebaliknya yang bagi dia pingat, Timor Leste. Bukan nak kutuk lah Timor Leste. But Timor Leste lah. Tapi Tun Mahathir, Erdogan bagi pingat yang kedua tertinggi dalam negara Turki ni. Jadi kita boleh nampak lah. This is Anwar Ibrahim. Dia punya cerita tu, dia terpaling lah. Yang ni Walanan boleh jawab lah. Dan ini juga kemungkinan besar. Saya dapat information, Presiden US, Trump, tidak jadi datang ke Malaysia. Bermakna Trump, dia tak datang Malaysia. Anwar beria nak jemput dia, dia tak datang. Malah, information yang saya dapat, Anwar call langsung dia tak nak jawab. Anwar ni daripada pejabat Perdana Menteri ni berusaha berkali-kali minta supaya Anwar dapat bercakap dengan Presiden Trump untuk jemput Trump datang. Trump tak layan. Bukan angkat tau. Trump tak layan. Bermakna memang Trump tengok Anwar ni low class lah. Jadi kalau dah level macam gini, yang kita nak taksub, korang nak taksub ni kenapa? Yang korang nak taksub Anwar Ibrahim ni. Jadi Trump tak jadi datang ke Malaysia lah, tapi mungkin dia hantar delegasi dia lah. Saya dapat information, Presiden US, Trump tidak jadi datang ke Malaysia. Bermakna Trump, dia tak datang Malaysia. Anwar beria nak jemput dia, dia tak datang. Malah, information yang saya dapat, Anwar call langsung dia tak nak jawab. Anwar ni daripada pejabat Perdana Menteri ni berusaha berkali-kali minta supaya Anwar dapat bercakap dengan Presiden Trump untuk jemput Trump datang. Trump tak layan. Bukan angkat tau. Trump tak layan. Bermakna memang Trump tengok Anwar ni low class lah. Jadi kalau dah level macam gini, yang kita nak taksub, korang nak taksub ni kenapa? Yang korang nak taksub Anwar Ibrahim ni. Jadi Trump tak jadi datang ke Malaysia lah, tapi mungkin dia hantar delegasi dia lah. Ada satu sidang kemuncak keamanan di Mesir. Sidang kemuncak keamanan di Mesir yang mana ada banyak pemimpin dunia, khususnya negara Islam yang hadir. Prabowo, jiran kita Indonesia pun dijemput. Tapi Anwar Ibrahim tak dijemput. Tak, engkau cerita kau terpaling Palestin. Kecoh pula dah. Anwar Ibrahim tak dijemput sidang kemuncak keamanan Mesir semalam. Habis Malaysia ni tak dijemput ni apa ni? Sidang kemuncak antarabangsa dekat Sharm El Sheikh, anjuran Amerika Syarikat. Anwar tak dijemput. Apa benda Anwar ni? Ni negara-negara luar tak heran pun dengan Anwar Ibrahim, sebab tu Malaysia tak dijemput. Pertama sekali, sidang tu sedikit pun yang anjur tu Amerika Syarikat.
Donald Trump. Hari tu bukan main kau suruh Malaysia ni putus hubungan dengan Amerika. Ini Amerika tak jemput kita datang sidang kemuncak nak tanda tangan memorandum, deklarasi perdamaian, dokumen The Trump Declaration Enduring Peace and Prosperity. Kononnya komitmen bersama Amerika dengan plan perdamaian apa semua benda ni lah. Genjatan senjata apa benda ni. Kepetikan pula apa benda Malaysia tak dapat jemputan. Ini tunjukkan Anwar Ibrahim ni lekeh sangat lah. Pula dah. Patutnya kau bangga lah mereka tak nak berkawan dengan kita. Hari tu kau suruh kita putus hubungan dua hala diplomasi dengan dia. Kau suruh kita ni jangan berkawan dengan mereka. Ni mereka tak nak berkawan kita, kau pula marah. Patutnya kau bangga lah mereka tak nak berkawan dengan kita kan. Kita yang ada akal waras, kita boleh fikir. Kita tahu dah plan damai Donald Trump ni semua wayang. Tak ada maknanya nak diorang ni nak iktiraf negara Palestin. Tak ada maknanya ceasefire, kejahatan senjata ni semua wayang. Kita tahu benda tu. Rakyat pun, kita sebagai rakyat bawah pun kita tahu. Takkanlah pemimpin kita tak tahu kan. Pemimpin kita takkanlah tak nampak benda ni. Sebab itu pendirian kita ni, kita setuju benda ni. Plan tu kita setuju. Cumanya kita sokong bersyarat. Itu je. Jadi negara-negara yang dapat jemputan dari Amerika untuk hadir ke sidang kemuncak di Mesir, itu adalah negara yang menyokong plan Trump ni. 20 perkara yang Trump propose ni, negara-negara yang dapat jemputan adalah negara-negara yang sokong sepenuhnya. Okeylah Trump, baiklah Trump. Kita Malaysia tak masuk senarai. Awal-awal lagi kita tak setuju. Itu je benda je. Bukan sebab Malaysia ni orang tak peduli ke apa. Bukan setakat Malaysia bang. Negara yang menyokong Palestin, Brazil, Afrika Selatan, Iran pun tak dapat jemputan juga. Beberapa lagi negara-negara lain yang sokong Palestin pun tak ada dekat sana waktu sidang nak tanda tangan itu. Wakil kerajaan Iran pun tak ada dekat sana. Takkan kau nak kata Iran pun lekeh sangat Iran ni sebab tak dapat jemputan macam tu. Sebab apa kita tak sokong sepenuhnya? Sebab apa kita bagi dokongan bersyarat? Sebab plan damai yang Trump propose ini berat sebelah. Ini bukan plan damai, ini plan nak menjahanamkan lagi negara Palestin. Itu plan tu terang-terang nak menafikan hak mutlak rakyat Palestin untuk merdeka, untuk diorang ni tentukan masa depan negara diorang sendiri. Termasuklah sekali hak negara Palestin ini nak berdiri sebagai negara yang berdaulat dengan sepadan dan diiktiraf oleh antarabangsa. Itu perkaranya. Sebab tu kita tak sokong sepenuhnya. Semua benda ni tak ada dalam plan damai Trump. Sebab tu kita tak sokong. Sebab tu kita ni tak dijemput. Jadi kesimpulan dia, kita ni bukan baruah mereka. Kita bukan baruah. Itu jawapan dia. Mereka nampak kita ni bukan anjing dia. Sebab tu dia tak jemput kita. Kita ada pendirian. Kalau kita tak setuju, kita tak setuju. Kita tak gadai prinsip kita. Kau pula nak bergelupu mereka tak jemput kita. Apa masalah kau? Hari tu kelang kabut kau suruh kita bergaduh dengan mereka. Kita suruh putus hubungan dengan mereka tu. Hari ni lah Amerika tak jemput kita. Kenapa Amerika tak jemput kita ni? Ini tanda kita ada Perdana Menteri yang orang tak peduli ni. Ini Anwar Ibrahim ni orang tak heran. Pula dah. Kau pula dah nak jadi tepaling mereka pula dah. Patutnya kau bangga lah. Kita ni sedang ada masalah konon-kononnya dengan mereka. Mereka tak suka kat kita. Okey lah. Kata nak bergaduh dengan mereka. Ala-ala nak bergaduh lah betul-betul. There were about 20 world leaders present in Egypt for the Gaza summit. But one leader caught everyone's attention. Indonesia's Prabowo Subianto was the only leader from Southeast Asia to be invited for the summit. The obvious question here is, why is an island country being made guarantor of peace in a